Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Macam mana dengan bulan Ramadan? Okey. Amalan okey. Kalau mana yang belum banyak beribadah tu, perbanyakkanlah beribadah. Kita dalam bulan Ramadan. bukan bukan mudah kita nak bertemu dengan bulan Ramadan ni. Saya ingat masa hari pertama bulan Ramadan kalau saya tak salah. Saya keluar buat Grab. Waktu tu saya buat Grab ke buat Shopee. Kan saya buat kerja part time. Dan lepas tu saya berhenti solat di satu masjid tu. Saya agak saya macam terkejut lah mula-mula. Alhamdulillah ramai betul orang, melimpah kereta. Sekali bila saya masuk dalam, saya perasan, oh rupanya ada orang meninggal. Jadi iktibarlah pada masa lihat jenazah tu, dan saya nak kongsikan pada para penonton sekalian. Sungguhnya orang yang berjaya masuk dalam bulan Ramadan ni hanya orang-orang yang terpilih saja. Bukan semua orang dapat masuk bulan Ramadan. Sebagai contohnya apa yang jenazah tadi tu. Dia baru masuk hari pertama tapi ala kulihan Allah kata dah sampai masa untuk dia pergi, maka dia pergi. Sebab itulah banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan bulan Ramadan ni. Antara salah satunya yang saya nak berpesan kepada diri saya dan juga para penonton, kita selingan sikit lah. Sebab episod ini pendek je insyaAllah. Jadi selingan sikit, iaitu ada tiga doa malaikat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang naik ke atas mimbar, kemudian baginda berkata amin, amin, amin. Nabi kata amin banyak 3 kali. Kemudian ada sahabat yang dengar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau kata amin 3 kali kan masa naik atas mimbar tu? Kemudian Nabi pun Nabi SAW dia kata, baginda bersabda, ketika aku naik mimbar, malaikat datang kepadaku dan meminta aku mengaminkan doa. Ada 3 doa malaikat. Iaitu yang pertama, celakalah mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan keluar daripadanya tanpa mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan ni sangat mudah untuk kita diampuni Allah. Jadi orang yang keluar daripada bulan Ramadan ni tanpa diampuni dosanya, maka dia termasuk dalam doa yang Nabi kata tu. Jadi berhati-hati. Lagi dua tu, barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW kemudian tidak berselawat ke atas baginda, celakalah mereka. Nabi kata amin. Dan yang ketiga, barang siapa yang sempat bersama salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya tetapi perkara itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga, celakalah mereka. Baginda berkata amin. Mungkin susunan tu saya kurang betul lah. Tapi yang penting ada 3 doa tu. 3 doa malaikat yang Nabi aminkan. Okay? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita masuk siri Ramadan kita episod yang ke-9. Iaitu hari ini kita akan membincangkan topik makbul, iaitu hadis yang diterima. Jadi hadis bawah cabangan makbul itu ada 2 cabangan. Kan? Pertama, bawah makbul ni ada sahih, ada hasan. Kemudian bawah sahih ni ada sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Manakala hasan pula ada hasan li zatihi dan ada hasan li ghairihi. Apakah yang akan apakah maksud sahih li zatihi li ghairi? Apakah maksud hasan li zatihi li ghairihi? Itu apa yang akan kita bincangkan dalam beberapa episod ni, insya-Allah. Okey. Episod lepas kita dah bincangkan apakah syarat hadis untuk mencapai taraf sahih. Ada 5, betul? Ingat lagi tak? Okey, yang pertama, ittisalu sanad. Sanad yang bersambung. Yang kedua, dhabtur ruwah, iaitu rawi yang dhabit. Dan yang ketiga, adalatur ruwah, iaitu rawi yang adil. Yang keempat, adamu illah, dan yang kelima, adamu syuzus. Tiada ilah, tiada syaz. Okey, jadi dalam hari ini kita akan bincangkan sahih li zatihi dan hasan li zatihi. Kerana dia punya perbezaan tu tak jauh beza.
Okey, jadi hadis sahih li zatihi. Okey. Hadis sahih li zatihi. Kita baca itu. Hadis yang bersambung sanadnya dinakalkan dengan adil. Dinakalkan tu maksudnya? Maksudnya daripada sahabat turun kepada tabi'in. Sahabat tu berkata kepada tabi'in, itu yang dimasukkan dinakalkan. Dinakalkan ni benda apa yang saya boleh faham apabila seseorang tu dia berkata sesuatu tetapi disandarkan kepada sesuatu. Lebih kurang macam itulah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Jadi nak dikatakan apabila okey, sahabat tu dikatakan kepada tabi'in bahawa Nabi sekian, itu maksudnya nakal. Kemudian tabi'in pula berkata kepada tabi'in, aku mendengar sahabat berkata, sahabat tu pula berkata Nabi berkata sekian, itu maksud nakal. Okey. Jadi hadis yang bersambung sanadnya dinapalkan dengan adil, sempurna dhabitnya, sempurna daripada awal sanad hingga akhir, dan tiada elah tiada syaz. Itu hadis sahih li zatihi. Hasan li zatihi. Okey, baca. Hadis yang bersambung sanadnya sama, sedikit ringan dhabitnya seorang perawi atau lebih. Tiada elah tiada syaz. Jadi perbezaan sahih li zatihi dengan hasan li zatihi hanyalah pada tadhabitan perawi, sama ada seorang ataupun lebih. Dhabit macam saya dah cerita dalam episod yang lepas. Dhabit ni maksudnya bagaimana seseorang itu menjaga hadis tersebut kan. Sama ada dhabit daripada dhabtus sudur ataupun dhabtul kitab, iaitu penjagaannya daripada segi penghafalan ataupun penjagaan daripada segi penulisan di dalam kitabnya kan. Jadi dhabtu sudur, dhabtu kitab. Jadi dalam episod ni dalam sahih li zatihi, hasan li zatihi, perbezaannya hanya pada dhabtu uh, dhabtu ruwah. Kalau sahih li zatihi tammu dhabit, maksudnya dhabit yang sempurna. Tapi hasan li zatihi haffu dhabit, maksudnya dhabitnya sedikit ringan. Kalau sahih li zatihi tu, misal kata ni contoh kalau dia exam tu memang 100% lah, cemerlang lah. Kalau tak 100% tu mungkin 99 macam tu kan. Tapi memang cemerlang. Tapi hasan li zatihi ni mungkin dia punya ingatan dia sedikit ringan, sedikit. Ada kadang-kadang terlupa, tersilap sikit je. Tapi kesilapan tu sangat sikit minor, bukan major. Kalau major tu kesilapan yang besar, itu dah jadi masalah yang lain. Okey? Boleh faham tak? Kalau ada apa-apa persoalan, saya sangat mengalu-alukan untuk para penonton tinggalkan soalan di ruangan komen dan saya akan cuba jawab. Ataupun boleh PM tepi, tak ada masalah. Saya akan cuba jawab, insyaAllah, setakat mana yang saya tahu. Dan jika ada apa-apa teguran, saya juga mengalu-alukan para penonton sekalian untuk menegur saya. Okey? Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk episod hari ini, iaitu kita dah bincangkan sahih li zatihi dan hasan li zatihi. InsyaAllah. Okey? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam sesi Ramadan 2025. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.